Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia podcast Suara Prihatin. Saya Nurul Ain mengalu-alukan anda ke episod khas kami yang bertajuk Cermin Moral Kita Antara Jalan Raya dan Dunia Global. Dalam episod kali ini, kita akan membincangkan dua isu moral yang semakin hangat diperkatakan, iaitu jenayah jalan raya sebagai isu moral tempatan dan LGBT sebagai isu moral global. Bersama saya pada kali ini adalah dua tetamu istimewa iaitu Puan Siti Nur Suhaila binti Muhammad Hafiz, Pegawai Keselamatan Jalan Raya dari Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, dan Puan Aidil Insyirah binti Muhammad Zanian iaitu Pegawai Kaunseling Sosial dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Jadi, tanpa mengelengahkan podcast kita pada hari ini, kita akan meneruskan dengan jenayah jalan raya yang akan dipersembahkan ataupun dibentangkan oleh Puan Siti Nur Suhaila binti Muhammad Hafiz. Baiklah, kita akan lihat hari ini dua jurnal yang berkaitan dengan jenayah jalanan yang hangat dipercakapkan oleh masyarakat di negara kita. Okay, baiklah, yang pertama kita akan lihat jurnal yang pertama iaitu Jurnal Faktor dan Modus Operandi Jenayah Ragut. Okay, jurnal ini ditulis oleh Khairi Anwar Rusli dan Nur Hafizah Yusof pada tahun 2022, iaitu baru-baru lagi lah dalam masa 3 tahun lepas. Okay, kita lihat dulu video ini. Kita dapat lihat tadi pada video pertama tadi berlakunya jenayah ragut oleh masyarakat di negara kita. Okey, kita tengok dulu latar belakang apa itu jenayah ragut. Jenayah ragut ini merupakan salah satu jenayah jalanan yang paling membimbangkan di Malaysia nya. Khususnya di kawasan bandar besar seperti Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Disebabkan negeri-negeri ini mempunyai purata penduduk yang ramai dan sangat besar, maka ia akan meningkatkan lagi kadar jenayah ragut lah. Yang kedua, kejadian ini sering mendatangkan kecederaan malah kematian, dan walaupun kadar jenayah keseluruhannya menurun, tetapi kes ragut masih berlaku secara berulang di kawasan tumpuan awam. Okay, jenayah ragut ini boleh membawa kepada kecederaan sehingga kematian. Okay, kita boleh lihat juga dalam jenayah ragut ni, selain daripada ragut biasa, penjenayah ini juga menggunakan alatan tajam seperti pisau ataupun pistol untuk meragut. Apabila mereka meragut ni, mereka menggunakan pisau untuk meragut lah. Jadi akan menyebabkan timbulnya kecederaan yang ringan maupun yang serius. Yang serius ni apabila mereka meragut tetapi mangsa melawan sehingga mereka terpaksa untuk menikam ataupun mengacurkan pisau, maka ia akan menjadikan kecederaan itu semakin parah. Okey, jadi kes ragut ini juga menurun dari tahun ke tahun, tetapi masih juga berulang acap kali setiap tahun lah. Cumanya dia tidaklah di kadar yang membimbangkan tetapi masih berlarutan. Statistik menunjukkan pada tahun 2017 kes ragut di Kuala Lumpur meningkat kepada 1010 kes berbanding 640 kes pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020, iaitu pada 5 tahun yang lepas, PDRM melakukan penurunan sebanyak 47.7%, iaitu sebanyak 1160 kes. Tetapi kalau kita lihat daripada tahun 2017 ke tahun 2020 tu ada jugalah peningkatan sebanyak 160 kes lah. Okay, di sini saya sertakan statistik jenayah indeks mengikut tahun, tapi yang saya nyatakan di sini ialah tahun 2019 dengan 2020 saja.
Okey, dekat statistik ni kita lihat jenayah ragut, curi ragut, iaitu pada yang kedua ini kita dapat lihat jenayah curi ragut pada tahun 2019 sebanyak 19 kes, tetapi pada tahun 2020 ni tiada kes. Tiada kes ni maksudnya masih berlaku, cumanya bilangan kes tu tidak direkodkan kerana berlakunya kes yang sedikit, maka dan tidak membimbangkan pada masa itu. Yang ini statistik pada tahun 2019 hingga 2020. Untuk statistik tahun 2023 dan ke atas, kita tak ada statistik yang tetap disebabkan kadar jenayah ini tidak berulang dengan lebih dengan banyak kali lah berulang, cumanya tidak terlalu membimbangkan. Okay, kita akan lihat pula kepada sebab-sebab jenayah ragut. Yang pertama disebabkan desakan hidup, iaitu kesempitan ekonomi dan keperluan wang yang segera. Okay. Ini disebabkan apabila seseorang penjenayah ini mempunyai kesempitan ekonomi, maka mereka memilihkan solusi untuk meragut, disebabkan mereka fikirkan bila mereka meragut, mereka akan dapat wang secara on the spot. Maka disebabkan desakan hidup ni membuatkan mereka terjerumus dalam jenayah ragut. Yang kedua, kita dapat lihat juga disebabkan masalah pengangguran. Mereka ni tiada pekerjaan yang tetap, menyebabkan mereka cari jalan mudah untuk mendapatkan wang. Sama juga dengan desakan hidup tadi, cumanya desakan hidup tu mereka ada kerja, cumanya mereka perlukan lagi wang. Tapi untuk pengangguran, mereka tiada kerja dan mereka harus melangsungkan kehidupan dengan mendapatkan duit dengan meragut. Yang ketiga, peningkatan kos sara hidup, iaitu disebabkan tekanan kewangan mendorong tindakan jenayah. Disebabkan semakin meningkat tahun, peningkatan kos sara hidup ni makin tinggi. Ada masyarakat yang tidak mampu untuk menanggung kos sara hidup yang semakin meninggi, maka mereka memilih untuk melakukan jenayah ragut untuk melangsungkan kehidupan mereka. Yang keempat pula disebabkan oleh pengaruh dadah, iaitu penagih ni mereka memerlukan wang untuk membeli bekal dadah, dan itu menyebabkan mereka melakukan jenayah ragut ni lah. Seperti mereka juga kesempitan wang untuk membeli dadah. Okay, yang kelima, tiada kesedaran sivik, iaitu mereka kurang empati terhadap mangsa, tidak memikirkan kesan trauma dan kecederaan. Apa yang mereka tahu, mereka dapat duit. Tapi mereka tidak fikirkan apa yang dialami oleh mangsa, trauma, kesakitan yang dialami disebabkan jenayah ragut. Seperti saya katakan awal tadi, penjenayah ni mereka meragut menggunakan kekerasan seperti adanya penggunaan pisau, pistol, dan akan menyebabkan berlakunya kecederaan lah. Dan yang terakhir disebabkan perbandaran, iaitu pembangunan pesat seperti kawasan MRT di Kajang memberikan lebih peluang kepada penjenayah mencari mangsa. Disebabkan kawasan ini menjadi hotspot kepada penjenayah-penjenayah ini untuk meragut, disebabkan suasana yang agak sunyi dan mereka akan lebih mudah untuk meragut mangsa-mangsa ini. Okay, seterusnya kita lihat pula apa pula akibat jenayah ragut ini. Yang pertama, akan menimbulkan ketakutan dan trauma kepada masyarakat bandar. Apabila mereka diragut dengan kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan, maka mereka akan takutlah untuk berinteraksi dengan masyarakat bandar, disebabkan takut mereka diapa-apakan, walaupun ada masyarakat yang tidak mempunyai apa-apa benda yang ingin membuat perkara yang tidak elok. Yang kedua, menjejaskan persepsi awam terhadap keselamatan. Ini menyebabkan mereka akan memandang rendah terhadap keselamatan yang disediakan oleh kakitan kerajaan lah. Mereka akan fikirkan keselamatan negara kita tidak mempunyai keselamatan yang selamat untuk mereka keluar. Yang ketiga, boleh menyebabkan kecederaan atau kematian mangsa seperti saya katakan sebelum ini. Disebabkan jenayah ragut ni akan berlakunya kecederaan sehingga menyebabkan kematian.
Seterusnya kita lihat pula faktor-faktor. Okey, faktor-faktor ni kita dapat lihat faktor yang berlaku jenayah ragut ini juga sama dengan sebab-sebab kenapa berlakunya jenayah ragut. Yang pertama tadi desakan hidup, pengangguran, peningkatan kesusahan hidup, pengaruh dadah, tiada kesedaran sivik, pembenaran. Sama saja dengan sebab-sebab berlakunya jenayah ragut. Tapi yang kita boleh lihat sekali antara penyumbang besar terhadap jenayah ragut ialah pengaruh dadah. Sebabkan mereka terdesak untuk membeli dadah, maka dengan meragut orang secara sehari boleh meragut sehingga 5 ke 10 orang, maka mereka akan dapat wang yang mencukupi lah untuk mereka membeli bekal dadah mereka untuk tampung ketiban mereka. Okey, apa pula strategi ataupun cadangan yang boleh dilakukan? Okey, dekat sini saya letakkan dua strategi. Yang pertama untuk kakitan kerajaan dan yang kedua untuk masyarakat. Okey, yang pertama kita lihat daripada perspektif PDRM iaitu Polis Diraja Malaysia. Yang pertama, mereka disarankan untuk meningkatkan kecekapan dan kepatasan tindakan bagi mengurangkan peluang penjenayah bertindak. Okey, kalau kita lihat tadi ada salah satu akibat tadi, persepsi masyarakat akan kurang terhadap keselamatan disebabkan pihak polis lambat untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mempunyai kecurian seperti ini. Maka dengan ini polis bolehlah meningkatkan kecekapan mereka supaya apabila mereka menerima panggilan tentang berlakunya jenayah ragut, mereka terus pergi ke tempat yang sepatutnya untuk bertindak. Bukannya apabila menerima panggilan mereka harus menunggu 30 hingga ke 40 minit barulah mereka datang. Yang kedua, PDRM juga disarankan untuk menggunakan teknologi canggih dalam pemantauan kawasan berisiko. Seperti mana kita tahu, zaman sekarang lebih banyak gadget-gadget yang canggih untuk mereka gunakan untuk memantau kawasan yang berisiko tinggi, iaitu yang saya katakan tadi hotspot kepada penjenayah ini untuk melakukan aktiviti jenayah ragut. Dengan pemasangan teknologi canggih ini lagi mudah untuk menangkap penjenayah-penjenayah ini. Dan yang ketiga, PDRM juga boleh mempertingkatkan rondaan dan pemantauan di kawasan tumpuan seperti MRT, stesen bas dan tempat awam, di mana mereka polis boleh membuat rondaan lah. Polis juga harus berada di kawasan-kawasan ini untuk membuat pemantauan supaya mengelakkan berlakunya jenayah ragut. Yang kita tadi di kawasan MRT ni kan kawasan tumpuan untuk jenayah ragut. Jika polis sering membuat rondaan dan pemantauan seperti bertugas di kawasan tersebut, maka akan berkuranganlah disebabkan adanya pegawai polis yang bertugas. Bagi masyarakat pula, masyarakat perlulah meningkatkan kesedaran keselamatan diri dan berhati-hati di tempat awam. Sebagai contohnya, apabila berjalan di kawasan di tepi jalan raya, mereka hendaklah meletakkan beg tangan di sebelah berlawanan. Maknanya mereka tidak meletakkan beg tangan di kawasan yang boleh menyebabkan berlakunya jenayah ragut. Ataupun apabila menaiki motor, mereka tidak meletakkan beg ataupun barang-barang yang berharga dalam bakul motosikal. Ia akan lagi ia akan menarik minat penjenayah-penjenayah ini untuk meragut mereka itu sendiri. Dan yang kedua, masyarakat juga perlu mengetahui trend dan modus operandi terkini penjenayah supaya tidak mudah terpedaya. Maknanya dekat sini masyarakat haruslah up to date dengan apa strategi seterusnya yang penjenayah ini akan buat, ataupun masyarakat perlulah sentiasa mengikuti perkembangan yang dilaporkan oleh polis tentang jenayah-jenayah ragut pada masa kini. Okey, seterusnya kita lihat pula apa modus operandi jenayah ragut pada masa kini. Yang pertama, mereka akan berpura-pura untuk bertanyakan soalan seperti alamat rumah ini, arah jalan di mana, tetapi kita haruslah berhati-hati untuk memberikan maksudnya dekat sini boleh berbuat baik tetapi berpada-pada. Janganlah kita luruslah untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Yang kedua, kita lihat juga penjenayah ini menggunakan motosikal jenis Yamaha Waisuku 125, Honda RS dengan nombor palsu. Mereka sering menggunakan motosikal yang baru
tapi dengan menggunakan nombor plat kenderaan yang palsu. Yang sebab ini mereka akan menyusahkan pihak polis ataupun pihak yang bertanggungjawab untuk mengesan kedudukan mereka semasa berlakunya jenayah ragut. Okey. Yang ketiga, mereka ni menyasarkan wanita ataupun warga emas kerana mudah diserang. Seperti yang kita tahu, wanita ni sifatnya lemah, warga emas juga sifatnya lemah, maka mereka ni lebih senang untuk diragut berbanding dengan lelaki ataupun anak-anak muda yang lelaki. So mereka lebih menyasarkan wanita atau warga emas. Yang keempat pula, meragut penunggang motosikal ketika berhenti di lampu isyarat. Seperti saya katakan tadi, masyarakat perlulah elakkan meletakkan barangan berharga di dalam raga motosikal. Disebabkan salah satu modus operandi mereka ni, mereka akan ragut ketika awak berada di lampu isyarat. Sebab itulah mereka punya target sebenarnya, sebab lagi mudah. Sebab kita tengah berhenti kan, jadi mereka akan lebih mudah untuk meragut ketika itu. Dan kalau membawa beg sekalipun, harusnya memakai beg yang beg silang di badan supaya mereka susah untuk meragut, untuk menarik disebabkan sangkut di badan kan. Dan yang kelima, mereka juga akan meragut atas jantas ke MRT, tapi pada masa kini kurang popular lah disebabkan masyarakat kita dah kurang menggunakan jantas, maka modus untuk meragut atas jantas ini kurang digunakan oleh penjenayah. Dan yang keenam, iaitu mereka ni menyamar sebagai anggota keselamatan untuk memperdayakan masa. Oleh itu, masyarakat haruslah peka terhadap apa yang telah disebarkan oleh pihak polis bahawa yang sekiranya mereka ni anggota yang benar, mereka haruslah kita sebagai masyarakat, kita boleh meminta mereka untuk keluarkan mereka punya kad polis demi keselamatan kita juga. Okey, kesimpulan daripada jenayah yang pertama ni tadi, jenayah ragut ni masih menjadi ancaman keselamatan awam walaupun menunjukkan trend penurunan. Seperti yang katakan tadi, kes berkurangan, tetapi ia membimbangkan kerana modus operandi mereka semakin hari semakin agak bahaya untuk masyarakat kita. Okay, faktor utama yang mendorong jenayah ini adalah dadah dan desakan ekonomi. Okay, yang ketiga, motosikal kekal sebagai alat utama jenayah. Sebab dengan motosikal ni mereka mudah bergerak, mereka mudah untuk melarikan diri. Yang keempat, kesedaran masyarakat memainkan peranan penting untuk menutup ruang dan peluang jenayah. Dan yang kelima pula, kajian ini menegaskan keperluan kerjasama masyarakat dan pihak berkuasa serta penggunaan strategi teknologi moden bagi mengekang kes ragut di Malaysia. Okey, saya teruskan juga dengan jenayah yang kedua. Baiklah, boleh teruskan. Okey, jenayah yang kedua pula, trend jenayah harta benda di Malaysia. Okey, ini juga kajian ini berlaku di Selangor dan Kuala Lumpur. Jenayah ini ditulis pada tahun 2022. Okey, kita akan lihat dulu video yang pertama. Ini berkaitan dengan jenayah jalanan, iaitu jenayah pencurian harta benda. Okey, berdasarkan video tadi tu, sekejap ya. Okey, yang seterusnya ni jenayah jalanan bagi kecurian harta benda.
Okey, berdasarkan jurnal tadi tu, latar belakang berdasarkan yang tadi tu, kajian ni bertajuk Trend Jenayah Harta Benda di Malaysia, Kajian di Selangor dan Kuala Lumpur. Okey, pada tahun 2022. Jenayah harta benda ni masih membimbangkan dia. Kali ini juga memfokuskan tempoh pada tahun 2015 hingga tahun 2020 dan menggunakan data rasmi PDRM Bukit Aman. Dan yang keempat, Selangor dan Kuala Lumpur dipilih kerana kedua-duanya mempunyai kepadatan penduduk dan tahap pembangunan tertinggi di Malaysia. Okey, ni kita lihat pula statistik ataupun data jenayah di Malaysia pada tahun 2023. Okey, statistik ni saya dapati daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, Department of Statistics Malaysia lah. Okey, kita lihat dekat sini jenayah harta benda. Okey, jenayah harta benda ni kita boleh lihat sebanyak 41,991 kes, iaitu di mana jenayah harta benda ni ada 3 jenis. Yang pertama ialah kecurian lain-lain sebanyak 15,837 kes. Kecurian kenderaan, okey, kita lihat dulu yang kecurian lain-lain ni kita boleh lihat dia termasuklah curi basikal, curi dalam kedai, curi dalam kenderaan, curi dalam rumah atau bangunan, curi harta benda awam, seluk saku dan lain-lain curi. Okey, kalau yang kedua ni kecurian kenderaan. Kecurian kenderaan ni termasuklah curi lori, curi van, curi kereta, curi motosikal, curi kenderaan lah. Okay, kecurian kenderaan ni sebanyak 14,597 kes. Dan yang ketiga ni pecah rumah dan curi sebanyak 11,557 kes. Okay, apa ya sebab-sebab berlakunya kecurian harta benda ni? Yang pertama ialah pembangunan pesat seperti kawasan MRT di Kajang memberi lebih peluang kepada penjenayah mencari mangsa. Yang kedua, peluang jenayah di kawasan bandar, kawasan padat, sistem pengangkutan besar dan banyak kenderaan. Yang ketiga pula, tiada kesedaran sivik iaitu kurang empati terhadap mangsa, tidak memikirkan kesan trauma dan kecederaan. Sama juga seperti sebab-sebab dalam jenayah tadi. Seterusnya, kepadatan penduduk yang tinggi, terutamanya di Selangor 6.3 juta penduduk dan Kuala Lumpur sebanyak 1.8 juta. Yang kelima pula iaitu faktor sosioekonomi, iaitu pekerjaan, pendapatan, status pemilikan rumah, umur dan jantina turut mempengaruhi kadar kebimbangan dan risiko jenayah. Dan yang terakhir, pembangunan pesat, contohnya pembangunan Jaya, Sepang membawa bersama masalah sosial dan peluang jenayah yang baru. Okey, apa akibat dan implikasi daripada jenayah harta benda ni? Okay, yang pertama, walaupun kadar jenayah ini menurun, kebimbangan masyarakat masih tinggi terhadap keselamatan awam. Yang kedua, persepsi masyarakat terhadap keselamatan masih lagi negatif. Mereka ni beranggapan bahawa kawasan persekitaran ini tidak selamat walaupun data menunjukkan penurunan. Dan yang ketiga, kajian menegaskan keperluan penempatan strategi anggota polis berdasarkan data trend jenayah. Okey, apa strategi atau carangan yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun lebih tepat pihak polis lah. Okay, yang pertama, penguatkuasaan lebih mantap dan luar biasa oleh PDRM. Yang kedua, kerjasama antara agensi penguatkuasa dan komuniti iaitu community policing. Yang ketiga, PDRM juga boleh melakukan perondaan bersepadu seperti outplanting di Selangor. Yang keempat, reka bentuk bandar selamat dan kawalan ruang, contohnya pencahayaan, pengawasan dan sesuatu bandar. Yang kelima, kesedaran awam dan pendidikan undang-undang kepada masyarakat. Dan yang keenam, perancangan penempatan polis berdasarkan data daerah dan balai iaitu data driven policing. Okey, daripada jurnal ni apa yang saya boleh simpulkan, jenayah harta benda ni masih menjadi isu keselamatan utama negara. Selain itu, menggunakan data trend jenayah untuk strategi pencegahan. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara polis dan masyarakat. Yang keempat, menambahkan sistem pencegahan berasaskan komuniti dan teknologi. Dan
Hasilnya dapat membantu PRM dalam perancangan sumber, rodaan dan pengagihan anggota polis dengan lebih berkesan. Okey, jadi itu sahaja berkenaan jenayah-jenayah daripada saya. Jadi baiklah, saya akan teruskan dengan isu moral di peringkat global, iaitu tentang LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Jadi jurnal yang pertama saya dapat daripada Diversity and Inclusion Impact of Psychological Wellbeing among Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Communities, iaitu tentang impak psikologi lah tentang LGBT ni. Jadi apakah latar belakang daripada channel ini? Yang pertama, LGBT ni sering menjadi mangsa diskriminasi ataupun prejudice, buli dan pengasingan sosial khususnya di institusi pendidikan, maksudnya di peringkat sekolah, di peringkat universiti, dia selalu kena buli. Walaupun kesedaran global meningkat, banyak sekolah dan universiti masih belum menyediakan persekitaran yang selamat dan inklusif. Maksudnya dekat sini dia memanglah kesedaran global ni semakin tinggi, kita dah mengetahui tentang LGBT, tapi dia tidak menjamin keselamatan mereka. Yang ketiga, kajian menunjukkan bahawa remaja LGBT lebih cenderung mengalami tekanan mental, kemurungan dan prestasi akademik yang rendah. Maksudnya dekat sini kita mendapati bahawa remaja yang melibatkan diri dalam isu moral LGBT ni dia lagi banyak tekanan mental hasil daripada buli ke, hasil daripada dipalaukan oleh rakan-rakan ke. Jadi seterusnya, kesan dan akibat. 70% remaja LGBT mengalami kemurungan. 39% pernah berfikir untuk bunuh diri akibat stigma ataupun perspektif dan buli. Pandangan daripada masyarakat yang jijik dan memandang serong terhadap golongan ini membuatkan mereka merasa tidak berdaya untuk meneruskan kehidupan walaupun golongan ini mempunyai niat untuk berubah menjadi individu normal. Maksudnya dekat sini dia dah terfikir untuk berubah menjadi normal, tapi disebabkan persekitaran ataupun sekeliling mereka tidak mendapat support ataupun sokongan, mereka rasa macam mereka ni jijik dan mereka tidak perlu hidup lagi di dunia ini. Jadi yang kedua, pelajar LGBT mengalami gangguan pembelajaran, prestasi rendah dan kecenderungan berhenti ke sekolah. Remaja LGBT melaporkan kadar kemurungan dan idea bunuh diri yang lebih tinggi yang mengakibatkan keadaan ini boleh menjaskan keputusan akademik. Maksudnya dekat sini, remaja LGBT ni bila dia kena buli ataupun dicaci, dikeji oleh orang sekeliling, dia lagi banyak berfikir tentang sekeliling berbanding prestasi akademik. Jadi prestasi akademik mereka lebih merundum daripada pelajar biasa. Yang ketiga, kadar penyalahgunaan alkohol, dadah dan masalah pemakanan meningkat akibat tekanan sosial. Peningkatan penggunaan alkohol dan kanabis iaitu dadah dalam kalangan orang dewasa LGBT dikaitkan dengan kemerosotan kesihatan mental. Maksudnya dekat sini, bila kita menggunakan ataupun mengambil bahan-bahan terlarang, kita akan lagi banyak kesan dekat badan lah, kesan dekat mental, dekat fizikal. Tekanan untuk menyembunyikan identiti menyebabkan ketegangan emosi dan rasa malu diri. Tidak dapat terbuka atau terpaksa menyorok identiti mereka, memberi impak ketara kepada bagaimana ramai peserta melihat diri mereka sendiri dan harga diri. Maksudnya dekat sini, dia lebih rasa macam dia perlu menyorok daripada dia mendedahkan diri mereka. Yang terakhir, pengasingan sosial dan double discrimination kerana ditolak oleh masyarakat umum dan juga komuniti sendiri, contohnya bisexual. Menunjukkan bahawa pengasingan sosial bukan hanya berlaku tetapi boleh menjadi tingkah laku berstruktur yang dikaitkan dengan trust minority. Maksudnya dekat sini double discrimination ni maksudnya orang-orang yang sekeliling menganggap bahawa mereka ni tak patut hidup lah sebab mereka ni dalam golongan LGBT. Jadi yang seterusnya, faktor penyumbang isu. Jadi yang pertama sekali, diskriminasi berstruktur. Maksudnya di sekolah, di tempat kerja dan persekitaran sosial. Jadi maksudnya dekat sini dia ada sifat prejudis lah. Dekat orang-orang sekeliling mereka ada sifat prejudis, terutamanya di sekolah, tempat kerja dan persekitaran sosial. Yang kedua, penolakan keluarga menyebabkan remaja kehilangan tempat bergantung. Maksudnya dekat sini LGBT ni tiada tempat bergantung lah. Yang ketiga, kurang dasar perlindungan, tiada polisi anti diskriminasi yang kukuh di banyak negara. Maksudnya dekat sini kebanyakan negaranya, kebanyakan
negara menolak LGBT, homofobia dan stigma awam atau sosial, menyebabkan marginalisasi. Maksudnya dekat sini, dia macam fobia dengan persekitaran mereka sebab dia tahu bahawa sifat ataupun isu ini tidak akan diterima oleh masyarakat sekeliling. Jadi yang seterusnya, strategi dan cadangan yang harus dilakukanlah di sekolah sebagai seorang guru. Asas sekolah inklusif SOGI polisi iaitu polisi sekolah yang menentang buli dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identiti jantina. Maksudnya dekat sini di sekolah kena menerangkan tentang lebih kepada stereotype, lebih kepada gender tersebut. Maksudnya lelaki berpakaian seperti lelaki, perempuan berpakaian seperti perempuan. Intervensi guru dan kurikulum sensitif LGBT, latihan kepada guru untuk mengendalikan pelajar LGBT dengan empati dan tanpa prejudis. Maksudnya dekat sini, apabila kita ada murid kita yang lebih kepada pembawa kes ataupun isu LGBT ni, kita kena mengendalikan dengan sangat profesional dan tidak prejudis. Maksudnya kita tak provoke dia, kita tak asingkan dia, kita kena sokong dia supaya berada di dalam jalan yang benar. Sokongan psikososial, kaunseling dan bimbingan berasaskan empati dan kesejahteraan mental. Maksudnya dekat sini kita memberi didikan tentang mental. Maksudnya bila dia kena buli ataupun apa ataupun terjadi benda-benda yang bahaya dekat dia, kita membuka ruang selesa. Maksudnya dekat sini kita kena rapat dengan dia, kita kena tanya dia apa yang terjadi. Lepas tu kita boleh nasihatkan dia apabila dia dah berasa selesa dengan kita. Yang terakhir, pendidikan nilai dan empati, iaitu menanam nilai kasih sayang, hormat dan penerimaan terhadap kepelbagaian dalam bilik darjah. Maksudnya dekat sini, nilai empati dengan pendidikan kasih sayang ni kita kena terapkan dalam sistem pendidikan. Maksudnya dekat sini kita tak boleh ada sifat diskriminasi lah. Maksudnya kita kena ajar budak-budak kita supaya menerima tapi bukan mengikuti. Jadi seterusnya saya ada video berkenaan LGBT. Jadi baiklah, kita dah tengok tentang kesan ataupun daripada kesanlah daripada LGBT ni apa. Dekat video tadi dia menekankan tentang kes HIV, jadi kita tengok dekat dalam Malaysia dulu.
Kes HIV ni macam kita tengok mentaliti YOLO iaitu you only live once, maksudnya kita hanya hidup sekali. Sumbang kes HIV dalam kalangan lelaki. Maksudnya dekat sini dia membuat hubungan antara lelaki dan lelaki. Okey, statistik kes HIV pada 2024 untuk kaum Melayu iaitu 52%, untuk Cina 14%, untuk India 12.1%. Jadi negeri tertinggi iaitu Selangor 1,085 kes, Kuala Lumpur dan Putrajaya iaitu 365 kes dan Sabah 344 kes. Jadi yang seterusnya kita tengok pula daripada global memandangkan ini adalah isu global. Jadi where is most and least common to be LGBT? Maksudnya dekat negara mana yang paling banyak diketahui ataupun kita tahu banyak LGBT ni lah. Yang pertama Filipin, yang kedua diikuti dengan United States dan yang paling rendah iaitu Romania. Jadi dekat sini kita boleh nampak Filipin, United States ni mungkin dia menerima, macam yang saya tahu United States ni memang menerima LGBT ni lah sebab tu ramai dekat sana. Jadi yang seterusnya. Okey. Statistik tentang percentage of US LGBT youth who wanted mental health care but were unable to get it for select reason as of it. Okey, maksudnya dekat sini dia ada persen dekat kalangan muda yang dia memerlukan nasihat ataupun memerlukan support tapi dia tak dapat. Sebab apa? Sebab I was afraid to talk about my mental health concern with someone else. Maksudnya dekat sini dia takut untuk cakap tentang mental health dia dengan orang lain. Dia banyak sebab dia memendam rasa lah. So dekat sini kita boleh nampak 42%. Yang seterusnya. Moral global kerana ia melibatkan pelanggaran hak asasi dan kesejahteraan manusia. Pendidikan inklusif dan sokongan sosial boleh mengurangkan risiko kemurungan bunuh diri dan pengasingan sosial dalam kalangan remaja LGBT. Dunia perlu mengimbangi nilai moral, tradisional dengan prinsip kemanusiaan memang tak menerima LGBT ni, tetapi jika ada individu yang terlibat dengan LGBT ni, kita tak boleh bersifat prejudis dengan mereka. Jadi kita kena support lah, kita kena menasihati, kita kena membawa mereka di landasan yang benar. Jadi untuk jurnal yang kedua, fenomena LGBT dan faktor-faktor yang meningkatkan penglibatan masa kini daripada Saifuddin Marasib. Jadi latar belakang dia, apakah yang ada dalam jurnal ni? Komuniti LGBT di Indonesia semakin berkembang dan lantang menuntut hak sosial serta undang-undang. Malaysia mengambil pendirian tegas menolak LGBT atas dasar agama Islam dan perundangan syariah. Fenomena ini dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan norma budaya timur. Macam yang saya cakap tadi lah, Malaysia tidak menerima isu moral LGBT ni, tapi kita tak boleh nafikan ada juga yang mengamalkan LGBT di dalam Malaysia. Jadi apakah kesan dan akibat daripada konflik nilai dalam masyarakat Islam iaitu gangguan terhadap struktur keluarga dan norma sosial. Idea keselamatan gender yang sebahagian daripada konsep keadilan moden mencabar interpretasi patriarkal syariah. Maksudnya dekat sini, macam yang kita tahu, Malaysia adalah negara yang agama rasminya agama Islam. Jadi saya boleh kata yang LGBT ni adalah melanggar nilai-nilai agama di dalam Malaysia. Jadi yang kedua, kadar HIV tinggi iaitu 1,697 kes berkait hubungan sejenis dilaporkan pada 2017, lebih 50% daripada kes baru jangkitan HIV adalah berpunca daripada golongan lelaki dan 57% disebabkan hubungan seks lelaki dan lelaki. Maksudnya dekat sini, macam yang kita tahu, dekat dalam jurnal ni pun kita dah boleh tahu bahawa antara sebab kes HIV tinggi ni bukan sekadar dekat dunia, tapi dekat Malaysia pun kes HIV ni tinggi sebab LGBT. Yang ketiga, hubungan sejenis dilarang di bawah Seksyen 377AD kerana keseksaan dan enakmen jenayah syariah. Undang-undang syariah negeri yang menyebut hubungan antara lelaki dan musyarakah antara wanita sebagai kesalahan. Maksudnya dekat sini,
Kesan dan akibatnya adalah di bawah undang-undang lah. Yang seterusnya dalam Islam yang disebut dalam kisah Nabi Lut sebagai amalan yang membawa kehancuran umat. Jadi macam yang kita tahu kaum Lut ni dilabel sebagai fasihah, mendatangi lelaki untuk nafsu dan bahawa Allah iaitu Tuhan menimpakan azab kepada mereka kerana kekerasan moral atau kelakuan itu. Maksudnya dekat sini macam yang kita tahu Malaysia ni memang agamanya agama rasmi tapi um, macam yang kita tahu setiap agama pun membawa kepada kebaikan dan saya pasti bahawa setiap agama pun tidak mengamalkan isu moral LGBT ni. Malaysia dilihat konservatif oleh Barat tetapi berpegang pada prinsip Islam dan moral tempatan. Perkembangan Islam politik di Malaysia membawa kepada peningkatan konservatisme agama yang menjadi salah satu sebab pemerhati luar kadang melihat Malaysia sebagai konservatif. Maksudnya dekat sini LGBT ni dilihat macam kita tahulah LGBT ni banyaknya di negara barat sebab negara barat ni menerima. Tapi Malaysia ni dilihat macam mundur sikit sebab kita tidak menerima LGBT. Okey, yang seterusnya faktor penyumbang isu pendedahan kepada ideologi liberal barat dan media sosial meningkatkan normalisasi LGBT. Maksudnya kita kat LGBT dekat Malaysia ni terdedah sangat dengan LGBT ni daripada mana? Daripada media sosial sebab macam yang kita tahu sekarang teknologi tanpa sepadan jadi apa yang kita tengok kita akan berasa curiosity. Maksudnya kita nak tahu benda tu. Jadi pasal LGBT ni pun kita akan kaji juga. Remaja yang kita LGBT, maksudnya dekat sini, remaja-remaja yang ada isu dengan sekeliling mereka, mungkin mereka rasa mula-mula berkawan dengan perempuan tu macam berkawan dengan sama gender tu seronok. Lepas tu lama-lama dia macam memberi rasa kasih sayang tu lebih daripada kawan. Jadi dia mencari kasih sayang tu keluar daripada keluarga dan tiba-tiba masuk komuniti LGBT. Sebab apa? Sebab dia dah ada perasaan sesama gender. Yang ketiga, pengalaman negatif di asrama atau sekolah boleh mempengaruhi kecenderungan terhadap jantina sama. Maksudnya dekat sini, dia dah ada macam trauma ataupun di sekolah, maksudnya dah disakiti oleh contoh perempuan disakiti oleh lelaki. Lepas tu dia trauma pula dengan lelaki tu, dia boleh suka pula perempuan. Sepatutnya tak boleh menerima macam tu. Jadi yang terakhir, kurangnya didikan agama dan kefahaman tentang hukum menyebabkan kekeliruan identiti. Maksudnya dekat sini, kurangnya didikan agama lah. Sepatutnya didikan agama ni bermula daripada rumah dan ibu bapa memainkan peranan penting bahawa LGBT ni merupakan isu yang sangat ditolak sebagai agama Islam dan agama-agama lain dan serta di Malaysia. Yang seterusnya, strategi dan cadangan yang pertama pendidikan agama dan moral. Agama Islam dan moral. Pengukuhan nilai agama sejak awal supaya remaja faham hukum dan batas pergaulan. Macam yang kita tahulah, kita peranan sebagai ibu bapa bermula dari rumah. Tapi kita juga berperanan sebagai guru untuk menekankan lagi tentang moral ataupun dalam agama Islam lah untuk pendidikan agama Islam supaya bahawa mereka menolak sifat LGBT ataupun sifat suka sesama gender ni lah. Kesedaran sosial, kempen media yang menekankan nilai fitrah dan bahaya moral akibat gaya hidup sengsang. Yang ketiga, pengurusan sekolah dan alasan inklusif, guru dan pentadbir perlu dilatih melalui latihan kesedaran gender dan psikologi remaja supaya lebih peka terhadap pelajar berisiko. Maksudnya dekat sini macam yang kita tahu, yang saya cakap tadi, Malaysia memang menolak LGBT tetapi ada juga murid kita yang sudah terlibat dengan LGBT ni. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat dasar inklusif lah. Maksudnya kita kena menarik mereka daripada dasar psikologi. Jadi yang terakhir, pendidikan komuniti dan kesedaran sosial melibatkan komuniti sekolah dan ibu bapa dalam usaha membina kefahaman terhadap isu moral global termasuk LGBT. Maksudnya dekat sini kita melibatkan komuniti setempat. Maksudnya kita boleh panggil polis untuk menyampaikan ceramah tentang LGBT ataupun kita boleh memberitahu ibu bapa mereka bahawa mereka ni macam ada rasa suka sama wanita ke apa ke macam tu. Jadi seterusnya saya ada bekalkan video tentang LGBT.
Jadi kita lihat pula macam dekat video tadi dah menerangkan tentang LGBT ni lebih banyak orang membunuh diri. Jadi macam yang kita tengok statistik yang saya telah sertakan, proportion of LGBT youth who attempt suicide the past year across bullying status. Jadi kita boleh nampak dekat middle school ni 29%, high school ni 25%, transgender 32%, 19 dan 19%. Maksudnya dia ni telah dibuli dan dia nak attempt suicide. Maksudnya dia tidak membunuh diri lagi tapi dia ada macam pemikiran ataupun perlakuan untuk membunuh diri. Seterusnya, kita tengok pula dekat Malaysia macam yang kita tahu kes HIV about sebanyak 64% daripada 3,185 HIV case report last year involve homosexual. Jadi maksudnya dekat sini kes HIV yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi macam kita tengok 2024 je dah kes HIV 2,037. Jadi kalau sangat membimbangkanlah sebab setiap tahun kes HIV ni meningkat disebabkan oleh pihak LGBT ni. Jadi itu sahaja tentang LGBT. Baiklah, sampai di sini sahaja episod Suara Prihatin kali ini. Teruskan bersama kami dalam episod seterusnya untuk membincangkan lebih banyak isu moral yang membuka minda dan jiwa. Saya Nurul Ain bersama tetamu jemputan kita mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.